daging yang dah dibasuh dan dipotong dadu. Masukkan dalam pressure cooker Noxa dan gunakan air 1 liter air. Dan tutup. Pastikan dia dekat pressure cooker. Okey. Dan tadi jangan lupa pastikan dia lock sampai 20 minit. Dan tekan. Kita tunggu sampai dia habis time tu. Dan lagi 6 minit. Wah, tak. Okey, timer dia dah habis. Dia pun dah berbunyi. Tapi kita tak boleh buka. Kena pastikan dia habis ni sampai dia dengar tu. Dia bunyi. So yang ni sampai dia boleh buka. Sekarang ni belum boleh buka. So jangan buka, jangan paksa nanti rosak. Bila dah siap masak, tengok tu. Saya gigit sekali je. Lembut dia.